Nak tahu tak apa yang pelik dengan business owner ni? Okey, ni cerita saya sendirilah. Kita ni business owner kadang start kan, sales start bulan ni disebabkan kita buat benda yang sama tapi mengharapkan benda yang berbeza. So kalau Pak Albert Einstein kata benda tu gila namanya. So let's say lah anda dah cuba pelbagai jenis marketing tapi masih lagi stuck. Ini masanya anda cuba benda yang baru pula. Okey. Sebab marketing ni terlalu banyak kan. Bukan sahaja sekadar iklan berbayar, post kat social media, bukan sahaja live. Cuba kita integrate pula dengan campaign-campaign yang berbeza. Okey, contohnya season campaign, contohnya ride the wave campaign, branding message, and that. Tengok macam mana bisnes anda boleh grow dan sales mungkin lebih jauh berbeza. Okey, so jangan ulangi kesilapan yang sama dengan buat benda yang sama tapi mengharapkan perkara result yang berbeza. Alright, dan saya dah siapkan satu guide lengkap secara percuma untuk anda. Kalau anda nak belajar dengan lebih lanjut, anda boleh klik link dekat bio. Dan sama juga kalau anda nak belajar tentang business dan marketing, pergi je dekat farabi.my and subscribe link dekat bio.